Hai, saya Mr. Lee sini. Mari kita tengok Form 4M Maths bab 9 penyelesaian segitiga. Contohnya soalan macam ni. Dia sudah bagi awak dua kaki dan satu sudut kat tengah-tengah. Nampak? Dua kaki, satu sudut. Sekarang nak cari bertentangan punya panjang. So, apa formula yang kita boleh guna? Saya akan anggap ini ialah A, ini ialah B, ini adalah C. Dan saya guna formula cos. Petua cos. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah dengan C kuasa 2 tolak dengan 2BC cos sudut. Okey, sudut adalah sudut A iaitu bertentangan dengan panjang A. Contohnya, you nak cari ini. Ini adalah A, so saya letakkan ke dalam formula. Dan BC adalah dua kaki dia, 10 dan 12. Masukkan 10, masukkan 12. Sekali lagi, 10 dan 12. Dan cos sudut tu sentiasa bertentangan dengan benda yang you nak cari, iaitu 60 darjah. Lepas tu apa yang you nampak kat sini? Ada kuasa 2, ada punca, hapuskan dia. Tinggal P sahaja. So yang lain-lain tu boleh tekan kalkulator sekaligus. Lepas tekan kalkulator, you akan dapat 124. Siap. Soalan pertama, siap. Yang kedua pula sekarang nak cari luas segitiga. So B pula nak cari luas segitiga pula. Macam mana nak mula? So sekarang luas segitiga J and K. So formula dia ialah 1/2 darab dengan dua kaki iaitu BC dan sin dengan sudut A. Okey, sudut A artinya A kat sini bertentangan dengan dia 60 darjah. So artinya ini adalah 60 darjah dan BC adalah sudut panjang kat kiri kanan kat sini, dua kaki 10 dan 12. Masukkan 10, masukkan 12 dan tekan calculator. Dan you akan dapat 51.96. Jangan lupa dia punya unit cm kuasa 2. Siap. Thank you. Untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini. Kami akan membantu anda.